tak boleh dinafikan yang dia tu pandai. Lagi keren ada Azim guys. So situasi sekarang kat sini adalah Sekarang kita tengah buat untuk pengerusi projek akhir guys. Ni diorang. Dia jadi pengerusi guys. Oh, dah nampak sini. Dia pengerusi. so kalau macam bila dia jawatan kuasa ni, Dia ni. jawatan kuasa ni kita buat 2 plan lah. So satu plan yang boleh kumpul duit, satu plan yang kita tak boleh kumpul duit. Saya kena vote kan? Kita kena vote guys. Saya nak setuju. Korang ambil lah. Habis. Saya nak setuju. Dia ada orang jadi. I jadi setuju. Saya dulu pernah jadi setuju dekat sekolah. So, pengawas. So saya banyak program, anjukan program juga untuk jadi setuju. So, I better setuju. So yeah, I really hope that dia dapat, diorang dapat. I don't want to be naik pengurusi, di mana pengurusi. Saya dapat jadi situ saya guys. Saya akan berbakti kat sini pula. Okay, dia tengah buat ucapan. Sekian guys. Hello. Don't boros Don't boros. Okay. Okay guys. Hai. Perasaan setelah membuat-buat, apa kamu berharap untuk yang kat depan tadi nama tu? I hope for the best lah. Okay, apa awak bagi contoh aktiviti kat depan tu? Nak Bagi fun run. Oh, fun run. You? Tak buat. Ni contoh-contoh. Nah, ni. Aduh, hai. Okay, mari kita tengok. Foto kita blue, tak pernah begitu dekat. Foto Farisha, hello. Hi. Baru lepas, that was hectic jugalah sebenarnya. Tapi guys, sorry guys kalau saya terkasar, jangan terasa please. Ini idea kita orang je. Yeah, Tak apa. joining debate. Yeah. But overall kita memang kena overall kena tu pengarah. 1 hour later. Wait, Tuhan. Thank you. Lepas tu kita kena Kita selfie. boleh. Okay, ayo. Okay, so boleh pentang dulu ke? Kita bentar sama-sama lah weh. Kan kita kena. Apa tu nak berlawan sama-sama. Kau kena orang pergi sana and then Korang orang stay hantar je. ke sini. Korang stay je. Korang stay je. Kita orang akan exchange. Dah habis? Okay, kita dengar. Kita dengar. Okay. Siapa point? Okay guys, kita akan dengar explanation guys. Bentang apa? Oh, siapa explain? Dia explain. Video? Oh. Hai, kami nak dengar. Okay. Wah, excitednya. Fit. Permintaan. Yes. So ni ukur permintaan, dia ada beberapa faktor. So untuk tim aku, besar pula. Dia dah ke? Nah. Boleh. You ikut juga I punya team ajar you. Okay. Permintaan ada banyak, so tim aku dapat 2. Bukan arah dia macam gigi. Dia salah apa? Dia adik aku. Macam aku macam di sini. Siapa lagi orang? Siapa je? Okay. Ready guys? Ready Mochi? Diorang punya explanation. Saya bagi 8. Yeah. 8. Okay. Balik. Belakang jawapan. Dalam gambar tak nampak. Yang 10 tak nampak.
Okay guys, kita pergi ke next ni guys. Group Fifi. Ada Rushaidi, saya tak tahu nama dia. Fifi, Hani, Nafion. Hai. Hai. Kamu dah pergi group mana je? Okay tak saya punya group bercakap? Nice, sangat Nice kan? You bagi berapa rating? 10 tau, 10. 10 tahu. Kita sampai dulu. Kita sampai dulu. Boleh sama-sama. Saya buat vlog, madam. Welcome to S2B3. Ya. Post nama YouTube, okay? Okay. YouTube ke? Tak, subscribe. Cakap. Subscribe, share, turn on notification. Cakap. Yes. Okay, rating. Jom. Berapa dia orang punya group? I bagi 8. 9 lah, 9. Azim bagi rating walaupun dia baru sampai. Siapa rating je? 10. Oi, kita jumpa Winda guys. Winda masuk darah. Ya weh, kat belakang tu kan. Tu guys. Mochi pandai sini Mochi. Oh itu guys dia. Satu macam gini sekali. Dah kita dah dapat dah. Kita tinggal dapat gambar dia je. Guys, kembali. Azim cakap hai Azim. Masuk YouTube ni. Azim cakap hai. Masuk YouTube ni. Nanti kamu famous Azim. Ya Azim. Boy. Ya Azim. Dia. Oh, tepi ke semua? Tak boleh lah, kita selalu macam ni tau. Masak hidung aku yang sengit. Okay guys, kita akan buat ni. Apa tu? Mochi masak mochi. Kita akan buat apa mochi? Lelaki lain macam ni sekarang. Okay guys, kita akan pergi ke Group Fifi guys. Okay guys, kita akan pergi ke Group Fifi. Ya. Hai. Weh, perfect. Cepat gila korang buat. Hai. Weh, kalau sini ni, kalau budak lelaki tadi buat sini oh. Sorry, bapak-bapak. Sini okey. Kenapa macam stress-stress ni? Jangan stress-stress. Oh, sana. Oh, ini macam gini pula. Oh, ni macam ni tadi. Ini press N. Okay, saya pakai UTN. Nanti korang bagi anak-anak korang tunjuk, okey? Cepat saya korang buat. Okay, dah. Kita kena fokus. Weh, cepat gila weh, diorang buat. Benda aku belajar sains. Memang pun. Itu aku pun boleh cakap pun. Sumpah cakap. Aku sebenarnya memang minat social science, macam ekonomi. Kenapa tak ambil dulu? Dulu nak ambil sebab aku main sekolah sains. So aku punya pilihan idea aku Apa ni sekolah apa? Idea sains fizikal or sains idea sains stream. Sains stream or sains biasa. Oh, Mana tadi pun tak ada sains komputer. Tadi langsung tadi. Oh, Macam kita patutlah. sebab aku bawa kerja negeri. So dia kata manpower untuk yang ajar educator. Jadi dia cikgu tak banyak lah. So bayangkan cikgu sains tu tak ramai. So apatah lagi kalau nak cakap pasal account so tak ada. Ada pun sebab sekolah kita orang ni kiranya belajar negeri dia buat macam Negeri apa? konsep Malaysian. Before kau masuk sini, kau memang dah study pasal ni semua. Aku sebenarnya minat ekonomi. So aku minat lah macam pasal konsep-konsep tu. Masih Aku tengah minat. impress. At the same time aku tujukan minat aku tu dalam aku punya macam contoh kan. Aku tak faham pun. Aku guna kau untuk jawapan. Aku guna so aku faham. Kan? So kalau contoh korang tak faham pun, korang jangan stop macam AI ni AI cakap macam mengarut. So, Jun korang just argue dengan dorang. 2026. So macam contoh macam aku buat macam contoh lah account tu pun. Tanya satu lagi. Kenapa nama Jun? Okay, nama Jun. Saya terlupa. Okay, so okay, aku nak cakap lah, aku ni macam perempuan sikit lah. Kalau korang minat K-pop semua kan. Tak tengok kat confession kamu Nanti aku komen. tahu kau minat apa. Ni Semua tengok. Saya tengok, saya tahu kau. Dia cakap, ada tak yang apa pun. Diam, bagi dia cerita. Okay, kita terus. Nyesal lah aku komen. Nasib rupanya satu kelas baca. Bro, letak nama kelas kau. So waktu tu okay, nak cerita since aku form 5 aku start minat dengan K-vibes. So aku basically suka sangat tengok K-drama. So kalau waktu sekarang kosong pun sebenarnya aku malas nak buat ni. Nak tengok K-drama. Sampai hati. Lepas tu? Tapi dia bijak. Lepas tu? Itu tak boleh dinafikan yang dia tu pandai. Kau Okay guys, kau tengok K-drama apa pun dia tanya soalan macam ni, boleh jawab. Mana? Tak apa, biar je. Okay, Jun. So aku suka K-vibe tu.
aku study pasal bahasa. At the same time aku study Cakap pasal sikit. skill. Ha? Cakap sikit. Dia tak bunyi Tak apa, dengan Jawa pun Jawa lah. Dah siap ke? Dah. Okay, kalau aku cakap simple, Hanggugorel, bahasa Sembilan. Okay, apa translate? Rasanya saya boleh cakap bahasa Korea. Ui, ingat mau nak cakap India tadi. Mohon, tapi tak dapat. Apa kau tak pergi mo ni? Keren lah guys, classmate saya. Bukan. Keren gila. Sabar, Dan lagi keren ada Azim guys. PPC. Negara Korea. So aku baru tahu pasal Korea ni, dia punya nak bagi nama pun, diorang tak guna bagi nama yang memang daripada bahasa Korea. Maksudnya diorang ni ada sistem bahasa which is Sino-Korean. Sino-Korean ni maknanya bahasa Korea tapi ditulis dalam karakter Cina. Dalam tulisan Cina. So Jun ni basically macam nama diorang, contoh nama dia Myung ke, nama dia Son ke, orang-orang Korea. Lee Min-ho apa maksud? Dia ada masuk di sini. Dia masuk bijak. Kalau Jun ni dia masuk bijak, at the same time dia orang kata mata sedap, dia nampak lah macam tu. Dia bilang macam tu. So apa karakter yang kamu cakap kawan kamu panggil sama tu? Panggil sama. So basically sebab kat sini pun ramai nama mama. Nama ramai Danish. Aku tak nak ada orang macam, kalau aku orang panggil aku nanti aku macam tak tahu dia. Oh, macam tak ada perasan nak low profile lah. Dia nak low profile guys. So dia macam aku dapat, macam aku contoh lah, contoh kalau aku dapat apa-apa kan. So macam contoh kita aku dapat ini. Speed. Okay, macam mana kalau Okay, panggil semua orang kita present sekali at the same time. Tahu sikit-sikit. Apa dia? Semua manusia. Sini. Bising gila kau. Okay, sama. Nanti kau vlog. contoh kalau aku dapat any position, contoh lah dapat any position, Panggil orang Jun je. Siapa orang tahu orang nampak aku Jun. Tapi nama aku sebenarnya ada dekat list tu lah. Nampak gempak ah. Gempak je. Orang panggil. Okay, dah jom mas sini dengar. Janganlah marah kita kan masih proses belajar. Kita kurangkanlah dia punya kuantiti. Betul asalnya kita buatkan pengeluaran 500. Kacau lah. So 500 kan. TikTok ni. So 500 tapi kita tengok yang ayam tu, kita cakap ayam tu dia merugikan. So what happen? Kita tambah lembu sebab kita kat ayam tu kita kat ayam makan. Simple je lah. Kalau ke barang pengendap, so what happen kalau aku contoh barang kulit lembu. So what happen kalau kulit lembu meningkat, dia harga meningkat. Gaduh. Tiba-tiba matematik guys. Tiba-tiba masuk matematik. Lepas ni sejarah pula. Tak tahu kan. Itu grup siapa aku nak tengok kak? Okay, ni sini je lah habis je. Ui, terbang. Okay, rating. Mana grup kita? Sini, Rating disebabkan ada Jun aku rating 10/10. I bagi 15/10. Jadi ya dong. Okay. Ayo. Next. Ui, ni grup dia ni. Grup dia ni. Ui, grup Fion guys. Ni grup dia Tak, grup Rushaidi ya. Ui, grup Rushaidi guys. Ini tulisan siapa? Tak macam tulisan Rushaidi pun. Ui, ni grup Rushaidi guys. Kau dah dengar dah? Kamu tim saya. Okay, mari kita dengar. Lagu lain ni sekarang kita orang dapat adalah teknologi. So situasi sekarang kat sini berlaku kemajuan teknologi bagaimana daging lembu. So kalau dia punya teknologi dia berkembang, so dia punya pengeluaran pun akan juga bertambah kan. So, Cakap tadi aku tak faham. Pusing kan? so sekarang ni teknologi yang dipakai tu berkembang. So dia punya pengeluaran pun ikut sekali yang berkembang, maju. So dia akan bertambah. So sekarang ni perubahan penawaran dia meningkat. So hubungan dia sekarang kat sini harga dia ikut tapi dia punya perubahan penawaran dia meningkat. So dia punya kaitan dia positif lah. Sorry, banyak nak sikit. Jadi nak mandi. Sorry guys. Okay, rating. Sebab Rushaidi princess 1. Kita bagi 10 juga ah. Gempak. 100/10. Okay, gempak. Berapa rating? 10. Mochi, kita kena rating grup ni. Grup tadi kau tak dengar betul-betul kau ni apa ni? Ketua kot. Azim pun Azim masak ni. Azim cepat Azim. Azim ni, tak apa Azim ni nak kena depan-depan. Okay Azim, cepat Azim. Review jujur. Okey, disebabkan ada Rushaidi yang menjelaskan secara terang-terangan, so 10. Oi, kalau yang Jun tadi? Kalau Jun pun 10. Oi, gempak dah. Azim, kalau aku yang pertengahan tadi. Jujur je, cakap kat dalam ni weh. Jangan bagi dia dengar. Negatif. Tahu lah. Jangan kita kena ni. Takkan aku seorang. Kenalah, itu biar. Ketua. Mochi berapa Mochi? Untuk kumpulan Jun, disebabkan dia banyak tolong kita, aku bagi 100/10.
Aku? Kalau tim ni aku bagi 10/10 lah. Sebab tadi penerangan daripada Mr. Rushaidi. Oi, gempak ah. Tempat ah. Boleh lah walaupun Dia masuk punya separuh tadi masa. yang tiba-tiba korang macam berkumpul tu. Rekod ke tak ni? Disebabkan tadi dia tak faham hubungan dia. So aku dengan Jun terpaksa explain. Jun explain dalam term sains, aku explain dalam term math, baru dia faham. So dia combinekan guys. Dia combinekan math dengan apa tadi? Sains. Math dan sains dalam ekonomi. Gepak tu. Sebagai Weh, vlog ni sejam ni saya rasa. dia tak faham hubungan. Okay, tak banyak hubungan antara price dan quantity. Aku explain dia, kalau price naik, lepas tu quantity menurun, dia tak tahu apa benda, hubungan dia apa. So bila aku explain dalam term math, positif dengan negatif, ada dia apa? Apa dia negatif? Boleh lagi. Ekonomi. Sampai explain dalam sains. Dia Dia pasal ni mak. Ya. Kamu boleh math. Okey guys, penutup vlog cepat. Dari situ saja daripada kami. Okay, kena slow Okay.